Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah, ramai yang PN kat Wapa TV. Semua merindui seorang insan yang suara dia tiada tandingannya. Bakatnya daripada dia kanak-kanak, suara dia memang kata ladan lagu dia sehingga sekarang menjadi siulan di karaoke ke di mana tak jemu kita dengar. Dengar dulu suara beliau. Oh ibu, kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini dan kesepian dan aku. Itulah Mama Aziz. Sebentar lagi eksklusif di Wapa TV kami akan interview dia. Tunggu. Inilah insan hebat ya. Encik Fizi merupakan presiden ya, pengasih. Pastinya you ada sesuatu yang ingin sampaikan penonton di luar sana. Dengan kehadiran insan legend kita Mamat di pengasih ni, apa perasaan you? Perasaan saya terima Mamat ni, lihat Mamat sekarang perkembangan yang sangat memberangsangkan yang ditunjukkan oleh Mamat, menyebabkan saya merasa gembira dan berbangga lah dengan Mamat. Saya lebih kurang umur seusia dengan Mamat dan memang dah ikuti perkembangan Mamat sejak dari dulu. Jadi selalu baca perkembangan dia dalam surat khabar, dalam media masa. Jadi tahulah Mamat punya perjalanan hidup dia. Dan dia beberapa tahun yang lepas pun pernah datang ke pengasih untuk mendapatkan khidmat kaunseling daripada saya. Jadi pada waktu tu dia punya motivasi untuk berhenti ni tinggi. Tapi banyak limitasi, banyak kekangan dekat luar tu yang buatkan akhirnya dia kalah kepada pengaruh-pengaruh luar tu untuk dia terjebak dalam kancah penagihan dan dia gagal. Saya jumpa kali keduanya di Mahkamah Session Johor Bahru lah kan. Jadi saya dengan Makcik Manis, ni peguam kan ni, yang banyak juga berjasa pada Mamat kita ya. Sebentar lagi kita akan interview macam mana saya boleh jumpa Mamat kali kedua ni untuk menguruskan kemasukan dia ke pengasih adalah bila berjumpa dengan Makcik Manis ni, Puan Azena. Puan Azena ni lawyer yang mewakili Mamat, tapi pada masa sama Puan Azena ni juga adalah penasihat pengasih. Jadi dan dia pun tahu saya dah pernah beberapa kali melakukan sesi kaunseling dengan Mamat. Jadi kita bincang untuk macam mana nak bantu Mamat. Jadi alhamdulillah dengan usaha yang kita dah buat beberapa bulan ni, akhirnya Mamat kembali semula ke pengasih untuk menjalani rawatan. Alhamdulillah sekarang dah 7 bulan, dekat 8 bulan dah. Saya sangat berbangga peluang yang ada untuk kita sama-sama bantu Mamat, dan saya lebih gembira apabila saya juga lihat bahawa Mamat pun dia letak daya usaha dia untuk berubah. Bukan hanya pengasih dengan Makcik Manis saja yang nak Mamat berubah ni, tapi kita lihat Mamat pun dia put effort untuk berubah. Dia melibatkan diri dalam program yang diaturkan untuk dia. Lepas tu dia bagi kerjasama dan dia pun tak diva. Dia tak diva. Dia tapi walaupun dia mempunyai nama diva walaupun dia ni mempunyai nama besar ya, hiburan, legend. Tapi bila dia masuk ke tempat kami pengasih, dia downkan diri ya, rendahkan diri ya. Rendahkan diri. Dia tak ada aku rockstar, aku legend. Betul. Tak ada. Apa saja yang kita suruh dia buat kan, untuk kebaikan dia buat. Semayang, bangun pagi, basuh pinggan, sapu lantai, mop lantai, kan, semua dia buat dengan sangat-sangat mengendah diri. Dan alhamdulillah saya nampak dia ni potensi dia jauh lagi kan, sangat tinggi dia punya potensi kalau dia mengekalkan perubahan dia sekarang ni. Dan saya sangat-sangat berbangga kerana dia beri peluang untuk turut sama terlibat dalam perjalanan hidup Mamat, babak yang baru dalam hidup. Alhamdulillah. Okey, Makcik Manis ya. Okey, pastinya you rasa you antara insan yang berhati mulia yang membantu our legend Mamat untuk membaiki dirinya. Pada awalnya macam mana perjalanan tu? Agak sukar tak? Saya dihubungi oleh Abang Mamat, Abang Mamat yang sulung, untuk membantu Mamat lah, membantu kes Mamat sewaktu dia ditangkap lah pada Januari tahun lepas. Kemudian saya pun pergi jumpa Mamat di Mahkamah Session. Mamat pun tak kenal saya masa tu. Dia pun dengan keadaan yang macam orang kata mungkin giat masa tu kan. Dia pun tak, saya rasa macam dia tak suka dengan saya. Mungkin dia ingat saya ni perempuan kan.
Dia tak selesa. Lepas tu tapi saya, macam saya kata, saya pun mempunyai adik yang mempunyai pengalaman yang sama dengan Mamat, dan mereka pun telah meninggal dunia lah. Adik saya pun pernah masuk pengasih. So jadi bila saya tengok Mamat, saya faham apa yang Mamat lalui, dan apa sebagai keluarga, kakak, saya nak bantu Mamat tu seperti saya nak bantu adik saya yang saya terlepas dulu. Adik saya masuk pengasih 3 bulan, lepas tu adik saya meninggal. HIV ni satu kan. Lepas tu jadinya saya cakap dengan Mamat, akak tengok kau ni banyak potensi. Okay, kau bagi peluang pada diri kau. Bagi peluang 10 tahun macam tu untuk kau sihat, untuk kau bekerja keras untuk simpanan masa depan. Sebab saya cakap dengan Mamat, ramailah artis-artis yang dahulu, kadang-kadang kita tengok ending diorang tak susah, minta bantuan sana, minta bantuan sini kan. Dan saya cakap dengan Mamat, akak tak nak tengok kau macam itu, Mat. Kau kena bagi peluang dengan diri kau lah. Tapi sebenarnya kes Mamat pun tak susah, susah sebenarnya. Sebab dia kan kena kes 3C. Tapi selama 7 bulan saya fight 7 bulan lah. So Alhamdulillah daripada 3C kita turun kepada seksyen pindaan lah. Dan saya sendiri berjanjilah di mahkamah dengan hakim yang saya akan tempatkan dia di pengasih. Saya sendiri yang sebagai penjamin dia untuk menempatkan dia di pengasih. So hakim memberi perintah 2 tahun pengawasan di AADK Bentong, dan Mamat tinggal di pengasih. So setiap bulan Mamat kena hantar urin ke AADK lah. So itulah ceritanya. Okey, dengarnya you juga menguruskan kerjaya seni Mamat ya. How to contact kalau penganjur di luar sana ramai yang bertanya, rindu nak panggil Mamat show kan, dinner show ke apa-apa jemputan untuk menyanyi, how to contact? Mamat sekarang ni berada di bawah pengurusan Mekar Management, yang di-handle oleh saya dan partner saya lah, iaitu komposer lagu Sedih Hati ini. Dan mereka yang ingin menghubungi boleh menghubungi 014 885 0501 atau 013 380 0501. Terima kasih dua insan yang berhati mulia yang membantu kita punya legend Mamat. Okey, ucapan Mamat kepada dua insan yang banyak merubah kehidupan Mamat sekarang. Pertama sekali saya ucapkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala sebab temukan saya dengan Mamat Fizi untuk kali keduanya, dan Makcik Manis untuk kali yang kedua juga, untuk membaik pulih saya punya recovery. Dan saya rasa bersyukur Alhamdulillah diberi peluang dan beri ruang untuk saya belajar macam mana arti kata kehidupan sebagai seorang untuk menjadi somebody. Bukannya kita dah pernah, apabila kita perlu jaga benda tu saja, dan macam mana kita duduk di bawah sekarang ni, macam tu lah, macam mana kita nak merangkak satu-satu, macam tu lah kita kena belajar. Jadi maknanya benda tu semua saya belajar, apa yang saya belajar di pengasih, dan sekarang ni saya jadikan sebagai rutin kehidupan saya lah. Dan Mamat happy tak? Ramai yang sayang Mamat. Mamat happy tak? Happy. Saya happy sangat. Terima kasih. Okey, terima kasih Mamat. Terima kasih semua ya. Wow TV, wow. Mamat Legend, pengasih terbaik.